Hai, Assalamualaikum. Baru-baru ini kita didatangi oleh sebiji kereta E90 320i N46 enjin. Isu dia adalah isu air masuk dalam enjin. Suspek, isu ni macam isu baru. Kita pun bagi tahu dengan customer, dengan member. Saya cakap, aku charge kau 1,500 tukar head gasket. Pada masa yang sama, aku beri jaminan settle dengan harga tu. Tapi kalau tak settle, aku akan refund separuh. Mengambil kira kita dah buat kerja kita. Itu adalah option yang paling jimat. Option kedua adalah tukar enjin anggaran dalam lebih kurang 4,5 minimum, 6,000 maksimum. So, owner pun tak nak tukar enjin sebab kereta pun harga dah jatuh. Harga pun market 4-5,000. Nak tukar enjin pula 5-6,000 contoh. So, takkan 10,000 kan. So, dia dah buat kira-kira. Ini nak tukar enjin ke? Tak tukar enjin ke? Nak buat head gasket ke? Atau nak potong? Jual besi buruk. So bila kita buka head, nampak macam teruk sangat ni. So nampak macam tak boleh diselamatkan lah setakat yang kita pertimbangkan sekarang. So kita mengambil kira mungkin kita akan pasang balik head dan kita minta owner sendiri decide apa yang dia perlu buat.